tengok motor gua. Hebat dah hebat. Gua bawa aspek. Tadi aku tengok masa mu perih dia. Nak tarik cuk. Cuk Kira kalau perang kena tarik cuk. Ya. Yeah. Oh, ya aku minta maaf ah. Kamu jangan kabur ke orang atasan pula. Yang itu lagi. Oh, aku minta maaf ah. Tak berapa, no problem. Tak ada masalah bagi aku lah. Okay. Cuma tengok motor aku tadi dah. Hebat dah hebat. Dia nak tengok macam mana dia. Hebat tak hebat. Lu belum start lu punya motor dia. Just start dia. Gua nak tengok. Gua nak tengok. Lu tunggu. Gua start ya, gua start. Bunyi dia berani dah. Stop dia. Motor. Jangan stop dia. Motor lu dia bikin gua panas. Tu tengok motor gua pula. Berat ni. Kena benda ni. Awak berdua ni buat apa sini ni? Main mereh-mereh ni. Ha? Cicak. Cicak warna tanya ni. Tidak tuan. Saya saja je buat gitu tadi supaya saja sebab motor baru tubik kerja kena tu lah gitu. Minta maaf ya tuan. Minta maaf pada tak mau. Awak dah tahu ke tempat ni adalah tempat kejiranan neighborhood. Wak bising tu keteramang, orang nak tidur kan, nak kenapa-napa. Tuan, tak bising pun tuan. Saya press dulu je tadi. Betul. Duk bising wan ni. Mengeju kuat. Tuan, Sofi 18 tu tuan. Tengok tuan, belakang tu tuan. Sofi 18? Ya, Sofi 18 tu. Tengok tuan. Mana? Saya tak dengar kat Sofi 18 ni. Mana? Mana tu? Tengok dah tu. Wah, mana tu Haizul kuat ni? Haizul! Mu aku pegang. Sebab saya mu lari kat dia. Lonyeng aku kena kamu. Lonyeng tuan. Lonyeng. Allah, sabarlah lonyeng tuan. Raja mustak hingga. Ada. Aku nak suruh mu ikut aku pergi bala. Dia satu bala kan. Lonyeng. Kelmang lonyeng. Tuan. Saya ada benda nak cerita ke tuan ni. Mu tahu tak pasal tu tak? Benda pondok ortopedi ni. Dulu saya ada dengar. Dengar kisah ni lah. Kisah orang tua-tua kamu lah. Itu cerita je. Boleh awak lapor ke saya tempat tu di mana? Sebab saya nak siasat tempat tu. Boleh tuan. boleh. Tapi biar saya pergi tu. Saya tunjuk ke tuan. Saya pergi. Kalau saya sapa di tu, saya telefon tuan kan. Saya telefon tuan. Kan? Saya telefon tuan. Saya pergi tu. Boleh?
Saya pergi dah. Jangan jangan risau lah. Pak tu ada. Lagi saya typo eh. Ni bang. Ada call. Saya pergi dulu bang. Baik. Call saya. Bagus. Membantu siasatan, memudahkan kerja saya. Hai. Mana dok siapa-siapa selagi muda tu. Ke jauh tempat. Takkan aku kena lebong.